bersedia di tepi padang. Di Padang B bagi kategori U10, U10, lawanan seterusnya adalah pasukan Subang Jaya FC menentang Rino Academy. Diminta kedua-dua pasukan bersedia di tepi padang. Untuk kategori U8, Padang A, perlawanan seterusnya Super Sapi Soccer School Cyberjaya F diminta kedua-dua pasukan bersiap sedia di tepi padang. Di Padang B bagi kategori U8, lawanan seterusnya adalah Super Sapi Soccer School Setia Budi B menentang Shining FC. Diminta kedua-dua pasukan untuk bersedia di tepi padang. Pat. Kejar lah mah. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi selamat datang ke Mami Hana Safi Salih Super Kids Cup 2025. Okey, saya nak beritahu sikit berkenaan dengan antara perkara yang berada di Stadium MPAJ ni. Selain daripada peranan-peranan yang sedang berlangsung memberikan aksi-aksi bawah 8 tahun dan juga bawah 10 tahun, kita nak perkenalkan terlebih dahulu penaja utama kami iaitu Mami Hana, di mana mereka ada buka booth di bahagian bawah ni. Ini eloklah mendapatkan barangan-barangan produk Mami Hana ni. Silakan. Melampai sabar kepada ibu dan juga bapa yang dekat bawah ni. Sabar. Assalamualaikum, silakan. Namanya siapa namanya? Nisa. Puan Nisa nak kongsikan apa yang ada dekat booth ni, silakan. Makanan tambahan XL Hana dan juga immune booster, dan yang terkini kita baru launching surprise gummy X Papa Laris. Surprise gummy dengan Papa Laris. Datuk Ali Syukri lah. Betul. Mana dah tahu tiba-tiba kejap lagi dia muncul kat sini. Kita kena seru dia banyak kali. Papa Laris, sila datang. Okey, apa promosi-promosi yang ada ni kalau nak dikongsikan? Sebab mak bapak ni saya difahamkan ada yang datang dari Pahang, ada dari Penang pun ada juga geng-geng cilik junior ni dari Penang kan? Okey, apa yang ada ni? Selain daripada makanan tambahan, surprise gummy dan juga kita punya susu kambing, cotton candy dan juga coklat, kita ada promosi back to school. So kalau ibu ayah yang mana belum dapatkan lagi barang-barang sekolah untuk anak, boleh dapatkan hari ni. Kita ada bawa pearl sponge dekat special sponge dekat bag yang bantu untuk support tulang belakang. Kita punya beg sekolah. Dahsyat Oh, fresh. Nasib baik saya dah beli barang. Kalau tak saya dah beli, tak apa. Sekejap lagi saya pun akan tengok je. Okey, dalam 2 minit, kenapa orang kena beli Mami Hana hari ni juga? Sebab kita nak bantu anak-anak untuk lebih berjaya. Kesihatan anak lebih utama. Sebab kalau tak sihat, nak main bola pun tak boleh.
So kita kena dapatkan Excel Hana Immune Booster Surprise kami, susu kambing dan barang-barangan beg sekolah. Dahsyat, terima kasih banyak. Nanti saya panggil lagi, nanti saya kacau lagi. Terima kasih. Mami Hana, boothnya berada di bawah main grandstand kita ni, okey? Kepada ibu dan juga bapa yang nak dapatkan barangan Mami Hana selaku penaja untuk menjadikan event kita ni berjaya, alright? Kita ada banyak lagi penaja-penaja lain yang akan saya kongsikan. Sambil itu kita saksikan juga aksi-aksi adik-adik kita ini. Stay tune dengan kami untuk Mami Hana Safi Salih Super Kids Cup 2025. Boleh sediakan mic pelatih-pelatih anda bagi tujuan pendaftaran di kaunter urus setia di bawah. Terima kasih. Bagi perlawanan seterusnya kategori U8 Padang A, pasukan Super Safi Soccer School Cyber CF diminta kedua-dua pasukan bersedia untuk masuk ke padang.
tuan-tuan perempuan, saya datang lagi, saya nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, ada pengumuman nak buat? Belum lagi? Okey, saya nak kongsikan. Di dalam kejohanan pada hari ini, Mami Hana Safisali Super Kids Cup 2025 yang berlangsung di Stadium MPAJ ni, kita juga ada rakan penaja rasmi selaku official merchandiser kita, iaitu Ombak Eksklusif. Jadi kalau anda